benda ni ada dekat Malaysia. Separuh badan ni manusia, separuh badan lagi laba-laba. Hey guys, benda ni terjadi dekat Jalan Kelang Lama. Tiba-tiba ada makhluk laba-laba jadian pula keluar dekat situ. Yang masalahnya, benda yang paling seram, mata dia banyak. Mangsanya bernama Irfan. Umur dia 27 tahun. Dia ni adalah seorang penghantar makanan, rider lah. Lepas tu masa tu dah malam, hujan renyai. Lepas tu dia nak hantar order lah, order terakhir. Tiba-tiba masa dia bawa motor tu, dia sampai dekat satu flyover ni. Masa tu dia je ada, kereta lain semua tak ada. Dan masa tu dia terpaksa berhenti. Sebab apa? Lampu merah. Lepas tu masa dia berhenti tu, dia macam tengok-tengok lah kat atas kan. Macam tengok atas. Tiba-tiba dia tengok, kenapa macam ada benang ni? Banyak benang. Lepas tu dia tengok benang tu macam banyak gila. Macam serang laba-laba punya benang lah kan. Tengok-tengok benang tu semua tersangkut sampai ke flyover. Lepas tu tiba-tiba Irfan pun dia tengok dekat bawah flyover tu. Dia nampak macam ada makhluk yang macam baru keluar dekat bawah flyover tu. Lepas tu Irfan pun tengok lama-lama kan. Tapi benda tu semakin bergerak dekat dia. Lepas tu dia tengok lama-lama, nampak mata banyak gila. Lepas Irfan dah nampak tu, tiba-tiba dia nampak makhluk tu lari dekat dia, laju gila. Irfan apa lagi? Terus pucuk motor. So masa tu Irfan pecut lah. Tapi benda tu tak dapat kejar dia. Benda tu tak dapat tangkap dia. Sebab dia pecut memang tak tahulah 210 km sejam lah. Lepas tu Irfan pun terus pergi ke balai polis. Dia terus sampai kat polis. Dia terus nak buat report lah. Dia terus jumpa orang polis dalam tu. Lepas tu Irfan pun ceritalah semua dekat polis tu. Tapi polis tu dia cakap dekat Irfan, awak tak payah buat report. Sekejap, saya call jap. Lepas tu polis tu buat call. Irfan pelik lah kan. Irfan tengok polis tu. Rupanya polis tu macam ada panggil satu departmen ni. Departmen 77. Polis tu cakap dekat departmen tu, datang sekarang. Lepas tu bila awak sampai kat balai polis ni, awak terus ikut Irfan. Lepas tu awak ikut Irfan pergi kat tempat tu. Masa tu barulah Irfan tahu departmen 77 ni wujud. So Irfan dan departmen 77 diorang pergi kat tempat tu. Tapi bila diorang pergi kat tempat tu, benda tu dah tak ada. Tapi banyaklah benang yang diorang nampak. Lepas tu diorang pun check dekat semua tempat, seluruh tempat dekat kawasan tu. Lepas tu diorang ada jumpa 3 mayat yang macam dekat dalam kepompong. Macam korang tahu kan kepompong yang macam rama-rama tu kan. Macam benang laba-laba tu. Dia jadi kepompong, mayat lah. Sehingga kali ini Departmen 77 tak dapat lagi tangkap The Rock Weaver. Tak ada lagi maklumat-maklumat terbaru pasal The Rock Weaver ni. Tapi kita tahulah yang The Rock Weaver ni ada dekat luar sana. So korang semua kena ingat, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal dan solat pun jangan tinggal.